Babu nafi ahlil ma'asi wal mukhannathin. Ini bab buai negeri. Jadi buai negeri ni bukan khusus dengan orang yang berzina, yang bukan muhsan saja, tetapi macam-macam lagi yang lain, termasuk orang yang melakukan maksiat, pondan. Hak tu pun buai negeri juga. Buai negeri juga. Lepas tu dia bagi riwayat Ibnu Abbas ni. Nabi SAW melaknat. Laknat ni maknanya dosa besar lah, tak molek sangat lah. Tetapi kalau semula jadi dia tu jadi macam perempuan, percakapan dia tu, gerak-geri dia tu, hak tu kita nak ada. Hak tu tidak termasuk dalam laknat ni. Hak ni hak pisah, memang nak jadi. Ada sikit-sikit tu, lepas tu biar kau jadilah. Hak lagu tu tak boleh. Ada dah tu, lepas tu pakai pula dengan pakaian perempuan dan seumpamanya. Hak perempuan tu pakai pula seperti pakaian lelaki. Hak lagu tu tak boleh. Tapi kalau dia ada sikit-sikit lah, kita kata gaya dia tu, tu tidak termasuk dalam kena laknat ni, tak berdosa. Hak tu nak warna, memang kejadian asal dia. Tapi dia tak boleh tu tak boleh. Kena baiki, pisah, usaha biar jadi supaya asal. Semua kejadian dia asal. Nabi SAW kata, keluarkan mereka itu daripada rumah kamu. Dulu kita sudah jumpa dah, ada pondan di zaman Nabi SAW tu, duduk bercakap-cakap dalam rumah Nabi SAW. Nabi suruh keluar. Kalau di rumah orang lain pun dia kata jangan pergi masuk, sebab dia tu hakikatnya lelaki, walaupun dia tu macam perempuan. Kita tak boleh biarkan dia duduk gaul dengan perempuan, tak boleh. Ini perintah Nabi SAW. Tetapi di sini dia suruh keluarkan daripada rumah. Nafi ahlil ma'asi. Makna buai ni, buai boleh jadi buai negeri, boleh jadi buai daripada rumah, boleh jadi buai kawasan. Sekadar gitu, masing-masing tengok keadaan. Tengok keadaan. Dan Nabi SAW telah mengeluarkan fulan dan telah mengeluarkan fulan. Jadi ada beberapa orang yang Nabi SAW telah keluarkan. Di antara yang dikeluarkan buai negeri lah, letak lain, kawasan lain, iaitu dalam Hasyiah ni dia ada tulis bawah sekali, namanya Mata'. Di antara Mata' seorang lagi namanya Hit. Ini boleh dikeluarkan, boleh dibuat daripada keadaan yang tidak sesuai dengan dia lah. Buai tu boleh jadi bawa pergi tempat pemulihan ke gapo, itu termasuk buai lah belaka tu. Buat lari daripada tempat asal dia. Sekiranya ada sesuatu yang tidak baik lah, ataupun dengan maksud nak memulihkan dia, itu pun termasuk dalam buai belaka. Bukan buai tu dengan maksud nak menghina dia, nak suruh rusak lagi, tidak maksud. Buai ni untuk kebaikan. Sebab tu dalam Hasyiah ni nombor 12, dia kata setengah-setengah ulama mengatakan tak boleh dibuai negeri, dia halal. Tak boleh, orang panggil halal lah, kita kata halal. Buai negeri kecuali 3 orang, iaitu yang pertama zanin, orang berzina. Hak sani lah berzina sani. Dan pondan. Dan yang ketiganya muharib, yang ni hak jenis memberontak, pemberontak. Boleh halal juga daripada kumpulan dia. Buai dia tu daripada lingkungan dia. Pergi letak lain boleh. Lepas tu dalam Hasyiah dia kata mukhannath ni idza kana yu'ta, kalau dia didatangi, rujima ma'al fa'il ahsana aw lam yuhsana inda Malik. Kalau dia jadi pondan tu, pondan lelaki lah, mukhannath, orang lelaki asalnya, jadi super perempuan. Kalau dia didatangi itu maksudnya dia diperlakukan dia tu sebagai perempuan lah.
diperlakukan dia tu sebagai perempuan, melakukan hubungan sumbai lah, direjam bersama dengan pelakunya, sama ada muhsan ataupun tidak, kedua-dua mengikut Imam Malik. Syafi'i kata kalau bukan muhsan maka kena had. Begitu juga di sisi Malik, kalau kedua-duanya kafir ataupun hamba kedua-duanya. Itu pendapat lah. Tetapi Imam Abu Hanifah kata tak kena had, hanya dikenakan ta'zir ke atas orang lagu ni, tidak dikenakan had sebagai had, tidak, sebab tidak jelas. Dia nak kata zina tidak, zina lagu lain, tak termasuk dalam takrif. Zina ni lelaki dengan perempuan, ni walaupun dia ponda, dia tidak perempuan. Sebab itu Imam Abu Hanifah ni, kalau kita perhati, kalau dalam bab had ni cermat banyak, dia lebih cermat, banyak lepas lah. Sebab apa? Dia asasnya idra'ul hudud bisyubhat. Dia pegang tu, elakkan hukuman had dengan ada syubhat. Ni syubhat tak jelas ni. Adakah pernah Nabi SAW buat lagu tu? Tak. Ada tak? Tak boleh. Dia kata la hadda fi, hak adanya hanya ta'zir saja. Dan adalah banyak lagi pendapat-pendapat yang lain, tetapi hak secara kasarnya gitulah. Walau bagaimanapun kena ta'zir lah. Ta'zir maknanya dengan cara mendisiplinkan dia lah, menghukum dia dengan hukuman yang lain. Kalau sebab pun boleh jadi, boleh juga, tapi tak bolehlah lebih daripada hukuman had.